Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke Catatan Az-Zahar, cerita daripada perjalanan dan kehidupan. Tahukah anda Freiburg sering digelar bandar paling hijau di Jerman? Di sini, basikal bukan sekadar hobi, malah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Mari kita terokai keindahan bandar yang tenang di kaki banjaran Black Forest ini. So sini memang banyak majoriti orang guna solar dan juga guna elektrik punya solar ni. Selepas meninggalkan Luxembourg, perjalanan kami diteruskan ke bandar Freiburg yang terletak di barat daya Jerman. Bandar ini berada di kaki banjaran Black Forest, kawasan yang cukup terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Dari dalam bas lagi, suasana Freiburg sudah terasa cukup mendamaikan. Pokok-pokok menghijau di kiri dan kanan jalan memberikan gambaran awal sebuah bandar yang bersih, tenang dan begitu menghargai alam sekitar. Freiburg sering dikenali sebagai Green City, iaitu bandar yang mengutamakan kelestarian alam sekitar. Pengangkutan awam yang cekap, laluan pejalan kaki yang selesa serta rangkaian laluan basikal yang luas menjadikan bandar ini antara contoh terbaik pembangunan mampan di Eropah. Tidak hairanlah Freiburg sering menjadi rujukan bandar-bandar lain yang ingin membangunkan persekitaran yang lebih mesra alam. Sebaik saja turun dari bas, perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah basikal. Basikal ada di mana-mana. Ada yang diletakkan di hadapan kedai, di tepi jalan, di kawasan pejabat dan juga berhampiran stesen pengangkutan awam. Sebagai seorang peminat berbasikal, saya cukup teruja melihat budaya ini. Di Freiburg, basikal bukan sekadar untuk beriadah, tetapi menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat. Push. Oh, nak tukar duit ya? Sini je. Oh. Nanti masuk dalam tu dia tu. Aku jalan. Jom Nina. Jom first batch Nina tak first batch. First batch ke mana? First batch pun ramai juga. Untuk? Jalan. Kami kemudian berjalan menuju kawasan Bandar Lama. Bangunan-bangunan bersejarah yang masih terpelihara dengan baik memberikan suasana klasik Eropah. Jalan-jalan berbatu, kedai-kedai kecil dan seni bina tradisional menjadikan setiap sudut cukup menarik untuk dirakam. Tidak perlu tergesa-gesa, berjalan santai sambil menikmati suasana sudah cukup memberikan pengalaman yang bermakna. Satu lagi keunikan Freiburg ialah saluran air kecil yang dikenali sebagai Bächle. Saluran ini telah wujud sejak ratusan tahun dahulu. Pada asalnya, ia digunakan sebagai sumber bekalan air dan membantu memadam kebakaran. Kini, Bächle menjadi salah satu identiti bandar Freiburg. Menurut legenda tempatan, sesiapa yang secara tidak sengaja terpijak air Bächle akan kembali semula ke Freiburg suatu hari nanti. Jom jumpa dekat air pancut ni. Itu? Kalau siapa yang tak kerti nak kepas, duit buat. Tak payahlah ke situ je lah. Satu tempat je. Tapi kan pergi bas juga nanti. Ini tempat berkumpul. Oh, bukan habis sini? Oh. Patah balik tak? Baik sana.
Tu basikal ada. Atas ni basikal murah ni. Tidak lama kemudian, kami tiba di mercu tanda paling terkenal di bandar ini, iaitu Freiburg Minster. Katedral bergaya gotik ini mula dibina sekitar abad ke-13 dan mengambil masa beberapa ratus tahun untuk disiapkan. Menaranya yang tinggi menjadi lambang bandar Freiburg dan boleh dilihat dari pelbagai arah. Walaupun sebahagian bangunan sedang menjalani kerja pemulihan, keindahan seni binanya tetap memukau setiap pengunjung. Di hadapan katedral terletaknya Münsterplatz, dataran utama yang menjadi nadi kehidupan bandar. Di sinilah penduduk tempatan berkumpul, berehat, menikmati makanan atau sekadar berbual sesama keluarga dan rakan-rakan. Suasananya tenang, bersih dan begitu menyenangkan. Inilah antara perkara yang menjadikan Freiburg begitu istimewa. Sebelum meninggalkan Freiburg, saya sempat singgah ke sebuah cawangan Decathlon. Sudah tentu bahagian yang paling menarik perhatian saya ialah ruang pameran basikal. Banyak model basikal elektrik atau e-bike dipamerkan di sini. Di Eropah, e-bike semakin mendapat tempat kerana lebih mesra alam dan sesuai digunakan untuk perjalanan harian. Sebagai seorang peminat basikal, inilah antara sudut yang membuatkan saya ingin berada lebih lama. Ini dia besar ni. Naik bukit tak ada hal ni. Boleh nak bayar? Boleh ke kan? Boleh. Ini baik comel. Kita boleh beli ke? Bagi harga dia. Walaupun kunjungan kami ke Freiburg hanya seketika, pengalaman ini sudah cukup memperlihatkan keistimewaan bandar ini. Freiburg bukanlah bandar yang dipenuhi bangunan pencakar langit. Sebaliknya, daya tarikannya terletak pada keharmonian antara sejarah, alam semula jadi dan kehidupan moden. Sebuah bandar yang tenang, bersih dan cukup mesra kepada perjalanan kaki serta penunggang basikal. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan bersama saya di Catatan Az-Zahar, cerita daripada perjalanan dan kehidupan. Jumpa lagi dalam catatan perjalanan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.